Okay, hari ni ada stok terbaru sampai dekat Party Fruit dan Bang Pit sangat yakin dan pasti kalau hampa tengok buah ni kecil ayat liok. Jom kita tengok. Bang Pit tak tunjuk apa. Buah apa yang sampai pada malam ni. Uish. Stok banyak ya. Pada minggu ni akan ada stok lebih kurang dalam 37 tan untuk buah-buah campur macam-macam ada. Salah satunya kita ada buah rambutan yang cantik-cantik ni. Oh ni nampak rambutan ni. Dan yang pasti yang ni buah yang Bang Pit tak tunjuk apa. Buah ni. Buah ni kalau zaman kanak-kanak Bang Pit dulu sangat suka ya Bang Pit makan dia dengan toyu. Ni Kalau kat tempat hampa panggil buah apa ni? Ni. Nampak ni? Fresh. Ada daun dia lagi. Dia ada dua saiz. Satu saiz yang macam ni, jambu-jambu ni besar weh. Lepas tu dia saiz dia agak sedang sedikit macam ni. Saiz dia agak sedang sikit. Best weh. Best weh. Kecok liok weh. Saya nak asal lah. Okey, ni dah potong kulit dah. Tapi kulit dia bila dah potong, dia cepat jadi hitam. Sebab apa? Dia ada asid kat dalam ni. Iaitu asid buah lah. Okey, jom kita potong tengok. Okey. So, isi dia macam ni kat dalam dia ya. Mantul. Jom kita tuang ni. Kalau nak makan dengan Tok Yu, tapi Tok Yu tak ada. Kita makan dengan korojak Korojak patih. Mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya masam, dia punya manis dia. Walaupun dia masam, kita tak nak makan. Cuma sedap. Yang ni kalau ada masalah sembelit, makan ni. Settle. Flush. Sedap ni. Cuba komen siapa suka makan ni.